Portable habis. Tapi gas. Portable. Ini portable ni habis gas. Habis gas, tukar gas. Okey. Tengok ni. Okey, ni dia punya apa ni. Tengok. Dia kalau on, tengok. Tengok kat dalam tu. Nampak dia ke depan sikit. Okey, saya tekan ke bawah, dia depan sikit. Nampak? Sebab kita nak on, nak bagi okey, dia macam ni je konsep dia. Dia punya mata dia tu kena masuk kat sini. Okey, ni dia punya takok dia ni. Dia punya takok dia ni masuk dekat sini. Okey, ni dah habis dah ni, dah ringan. Bila ringan dah habis. Okey, kalau dah ada isi, masuk dalam ni. Okey, yang keduanya on kan dia ni, nampak? Ke bawahkan dia. On gitu je. Lepas tu dah boleh start. Kita pasang yang baru dah. Okey, yang baru. Okey, ni dia berapa ni? Sekali masak je dah habis. Sekali masak dah habis. Dia punya kandungan 220 gram. Okey. Ni untuk gas stove portable. Ni portable lah ni. Kita boleh bawa ke mana-mana. Okey. So yang baru ni diberat. Okey, kita buka lah dia. Okey, kita dah buka dia, moncong dia ni. Nampak moncong dia ni. Okey. Kita masuklah sini. Masuk sini. Okey, duduk dia macam tu. Nampak? Okey, lepas tu kita tekan lah ni. Tekan ni dulu. Okay. Nampak? Kalau kita nak, bila kita off, dia akan terus ke belakang. Tengok lah. Kita tekan dia ke depan ni. Dia cucuk masuk depan. So kalau kita nak buka dia ni, kita pusing ni ke sini. Arah jam. Tengok Nampak? Kita tutup balik. Ini kita tutup. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ada api. So kita boleh slow lah api dia. Slow api dia. Okay. Slow api. Okay. So inilah dia portable stove. Ini dia punya gas dia. Okay. Boleh masak kali.